Okay guys, so sekarang ni kita dah ada dekat IDS Kuala Lumpur dengan Fauzi lagi. Hari tu di Miri, sekarang di KL. Okay, sini ada laluan bilik lah. Okay, laluan bilik kita. So kalau nak OTD ke ambil gambar. Okay, so sekarang kita nak masuk dalam, kita nak tengok bilik macam mana kita dapat. So once kita dah masuk je pintu, so ni kita punya bilik lah. So jom kita room tour dekat kawasan bilik. Okay, double sibling. Hi guys. So hari ni kita ada dekat IDS Hotel dekat mana? Dekat KL guys. So sekarang kita ada dekat basement. Kita baru sudah parking. So now kita nak tunggu bagi, kita nak naik ke atas dan sekejap lagi kita share. Okay, kita akan share kita punya bilik. So kita akan buat room tour. Kita akan tengok macam mana keadaan dekat IDS Hotel. So tunggu apa lagi? Jom, let's go guys. Okay, dia ada servis bagi daripada parking naik ke atas. Dari bawah kita naik ke atas. Okay guys, so sekarang ni kita dah ada dekat IDS Kuala Lumpur dengan Fauzi lagi. Hari tu di Miri, sekarang di KL Kuala Lumpur. Ada Amir. Jom kita nak check in Okay, alright. Sekarang kita dah sampai dah tingkat 17. So sekarang kita nak tengok bilik 1712. Kat mana tu? So sekarang kita dah sampai dah. So kita dapat bilik level 17 lah. So now kita nak tengok bilik 1712. Sini weh. Okay, now kita nak masuk, nak tengok. Boleh? Boleh? Tak boleh detect? Okay, so sekarang kita nak masuk dalam, kita nak tengok bilik macam mana kita dapat. So once kita dah masuk je pintu, so ni kita punya bilik lah. So jom kita room tour dekat kawasan bilik dekat IDS. So ni kita stay dekat IDS Hotel dekat KL Kuala Lumpur. Okay, so once kita dah masuk dah dekat kawasan bilik ni, so ni dia punya luas juga. Okay, luas juga dengan dia punya set kabinet TV. Okay, ruang. Okay, so kalau boleh katakan memang agak luas lah. Dengan harga kita dapat 200 lebih ni, memang puas hati lah. And then jom kita tengok dekat kawasan toilet dia. Okay, so ni fasiliti yang dia bagi lah. So ni fasiliti yang dia bagi. So dah ada siap-siap dah. Ada siap-siap dah. Ada berus gigi apa semua, shaver semua dah siap ada dah. So kita dah settle, check in. So ni dekat kawasan dalam bilik dia. Ni dekat kawasan dalam bilik. So jom kita tengok. Okay, nak duduk lepak pakai kasut kat sini boleh. So jom kita tengok kita dapat dekat tepi ni. So ada sofa untuk kita rehat apa semua. So once kita buka je,
So kita boleh nampak view Kuala Lumpur. So ni view KL lah. So kat sana tu kita boleh nampak AICB. Okay, kita boleh nampak Bank Negara. So ni view. Okay, view dekat tingkat 17. So kita dapat dekat tingkat 17 lah. So kita boleh nampak view dekat atas. Okay, so ni lah apa yang kita dapat bilik dekat IDS. So kalau boring-boring ke apa ke nak tengok TV kan, so boleh lah kan, boleh lah kita kat sini kan. Alright, so ni apa yang kita dapat selain tu, dia ada air minuman, okay, ada teh, kopi kan, nak tengok TV pun boleh kat sini. So ni room tu. Dan kalau tengok dia punya size single, dia punya ni pun besar jugalah. Katil dia ni memang selesa lah. Dia bukan single yang kecil lah. Kalau tengok size dia ni, boleh tahan jugalah besar. So ni apa yang kita dapat dekat IDS Hotel dekat Kuala Lumpur. Okay, so nanti kita akan turun. Nanti esok kita akan turun untuk breakfast. Nanti kita akan share pula dekat kawasan tempat makan dia untuk kita breakfast. Sini ada laluan bilik lah. Okay, laluan bilik kita. So kalau nak OTD ke, ambil gambar ke, so it's quite nice lah kan. Dia punya koridor ni memang cantik lah kan. So memang nice lah kat sini. Okay guys, so pagi ni kita nak sarapan dekat IDS. Kita ada dengan Oji. Okay, so kita ambil pagi ni, kita ambil cereal, kita ambil mie dengan French toast. Oji pun ada croissant. Selera makan je begini. Ramai dia ambil scrambled egg kan. Kita sekarang ada dekat dia punya ruang makan lah, dekat breakfast section dekat IDS Hotel lah. So ni apa yang kita ambil lah. So ni dia punya kawasan dekat untuk kita breakfast pagi ni dekat kawasan IDS. Jom kita breakfast. Serius.